Yang gantung diri tuan sekalian, saya nak tergelar juga. Berlaku di kawasan saya 2-3 hari kemarin. Dia menikah hari Jumaat, kenduri hari Sabtu, hari Ahad gantung diri. Dan kes ini sedang disiasat oleh polis. Wallahualam, sebabnya kemurungan dan sebagainya lah. Macam ni ke level adun PAS Kupang? Tak padan dengan pakai songkok dekat kepala. Orang gantung diri, rakyat hang tu gantung diri, hang boleh kata benda tu benda lawak. Apa yang lawaknya orang gantung diri kemurungan ni? Dia ada sakit, hang tahu tak? Hang faham sama orang ada sakit, bukan saja dia nak gantung diri. Dia bukan masalah kurang iman, bukan masalah iman dia sikit tak. Tapi masalah dia ada sakit, dia tak minta sakit tu. Tak kena dekat keluarga hang, bolehlah hang rasa benda tu benda lawak. Kena kat keluarga hang, hang baru tahulah langit tinggi tu rendah ni YB. Apa punya YB lah, tak ada rasa empati. Jagalah hati keluarga arwah tu sama. Apa punya gila benda macam ni, gantung diri pun rasa benda tu lawak.